bukankah kes yang melibatkan Presiden UMNO ini dah di peringkat prima facie dan akhirnya diberikan DNAA, dilepas tanpa dibebaskan. Hari ini Jabatan Peguam Negara telah mengeluarkan kenyataan kes Zahid Hamidi ini no further action, NFA. Ramai yang mempersoalkan kenapa dapat NFA. Sahabat-sahabat yang diraikan sekalian, kita kena tahu pokok pangkal isu ini. Zahid Hamidi didakwa 87 kes atas kesalahan salah guna kuasa rasuah terhadap Yayasan Akal Budi. Ya, ramai masyarakat menganggap Yayasan Akal Budi itu adalah seperti yayasan-yayasan yang ada dalam negara. Rupa-rupanya tidak. Yayasan dalam negara ada 3. Yang pertama yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, iaitu ROS. Yayasan kedua yang berdaftar di Labuan hanya dikhususkan untuk yayasan keuangan yang bersabit di Labuan sahaja. Dan yang ketiga, ada juga yayasan yang berdaftar di bawah SSM, iaitu Pendaftaran Syarikat. Jadi Yayasan Akal Budi ini di bawah mana? Yayasan Akal Budi ini berdaftar di bawah syarikat. Kenapa macam tu? Alah, macam Nilofa pun ada yayasan dia. Hasil daripada keuntungan perniagaan, maka dimasukkan yayasan untuk kegunaan awam. Dia berbeza dengan yayasan ROS yang mana kita daftarkan yayasan untuk mengumpul dana awam. Nampak perbezaan dia kan? Jadi kes Presiden UMNO sebenarnya pada tahun 2018, mengikut kepada kenyataan Peguam Negara ketika itu Tommy Thomas tidak mahu dakwa kerana sudah tahu tidak ada apa-apa kesalahan yang melibatkan Yayasan Akal Budi. Tetapi ketika itu siapa Perdana Menteri? Dan kenapa Zahid Hamidi kekal untuk didakwa? Kerana apa? Kerana keengganan Zahid Hamidi untuk bersetuju UMNO dibubarkan. Maka pada awalnya didakwa 87 kes. Wow, tinggi. Ketika Pakatan Harapan 1-0. Perdana Menterinya siapa? Mahathir Mohamad. Maka kes ini pelik juga. Digugurkan ketika Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. 87 digugurkan kepada 47 kes. 40 digugurkan. Tapi ketika ini ramai penyokong-penyokong PAS ditidurkan kerana COVID-19. Dan ketika pentadbiran PMX, maka Zahid Hamidi di NAA, dibebas tanpa dilepaskan, ataupun dilepas tanpa bebas lah. Macam itulah lebih kurangnya. Jadi 11 alasan kenapa dapat NAA dipersembahkan kepada tontonan awam. Ada yang tak bersetuju, biasalah. Kalau memihak kepada musuh tak bersetuju. Kalau memihak kepada dia, mahkamah adil. Begitulah. Jadi hari ini NFA, no further action. Mana katanya kesian kepada Presiden UMNO ya. Sebelum ini didakwa memang bermotifkan politik. Imam Hussein, prima facie lah. Ya. Apa maksud prima facie? Prima facie itu bahasa mahkamah. Istilah mahkamah. Prima adalah asas. Asas, warna asas, warna prima. Facie ini dakwa. Ada asas untuk dakwa. Bukan bermakna sudah bersalah. Jika ada asas untuk dakwa, maka pihak pendakwaan perlu kemukakan hujah, perlu kemukakan bukti. Jika pihak pendakwaan sudah sediakan bukti, pihak pembelaan akan berlawan hujah. Maka bila pihak pembelaan meminta bukti, maka tidak cukup bukti. Ditangguh-tangguh. Kenapa? Kerana belum bersedia. Tak logik. 87 kes didakwa segaligus. Kita pun tak tahu apa sebenarnya 87 kes. Umpamanya masuk dalam pasar raya, beli bawang, beli gula, beli minyak semua sekali, terus didakwa atas satu barang. Walaupun transaksinya hari yang sama.
Itulah sebab apa? Sebab nak bagi tahu banyaknya kes Zahid. Akhirnya Allah tunjukkan pada hari ini NFA. Saya kemukakan sekali lagi, inilah di pihak peguam negara ketika itu. Tommy Thomas tak mahu pun dakwa, tetapi tekanan demi tekanan nak dakwa juga, nak nampak UMNO dirosak, nak nampak Zahid ini teruk. Maka pelbagai fitnah, pelbagai naratif dimainkan. Jadi korang di luar sana tengok, hari ini Zahid dah bebas. Fitnah kamu, hinaan kamu, cecaan kamu, bila nak minta maaf? Jadi berhati-hati. Mahkamah telah putuskan, terima je lah.